Seorang petani menyimpan air dalam sebuah tangki tertutup berbentuk kubus yang mempunyai isi padu 1728 meter kuasa 3. Hitung jumlah luas permukaan dalam meter persegi tangki tersebut. Kalau bentuk kubus macam ni lah korang. Saya tak pandai lukis, lebih kurang macam ni lah, macam cube lah kan. Okey, kalau bentuk kubus ni dia dah bagi tahu isi padu dia. Daripada isi padu yang diberikan 1728 ni, kita boleh tahu dia punya panjang, lebar dengan tinggi. Sebab kita boleh keluarkan formula isi padu kubus untuk tahu berapa dia punya panjang, dia punya lebar, dia punya tinggi. Sebab kubus ni dia punya panjang, lebar dan tinggi adalah sama. Dia melibatkan segi 4 sama. Okay? Kalau kita keluarkan formula isi padu kubus, dia punya formula dia adalah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Kita samakan dengan jawapan 1728 yang dia dah bagi tadilah. Okey. So macam mana nak dapatkan? Kita dah tahu semua ni sama. Panjang, lebar dengan tinggi dia sama. So kita jadikan 1728 ni sebagai punca kuasa 3. Okay, so kita dapat jawapan dia adalah 12. Dia punya panjang dia 12, lebar dia 12, tinggi dia pun 12. Semua sisi dia 12. Okay. Lepas tu, kita nak kira pula jumlah luas permukaan. Okay, korang kena bayangkan macam kotak. Okay, kotak yang berbentuk kubus ni, cuba korang bayang kotak, lepas tu korang buka kotak tu, dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi macam ni. Okay, so kalau korang nak kira jumlah luas permukaan, okay, korang kena kira luas permukaan segi 4 sama ni. Lepas tu korang darablah dengan berapa segi 4 sama yang ada. Kita kira dulu luas permukaan segi 4 sama. Segi 4 sama ni semua sisi dia sama korang. Okey, kita dah tahu dah tadi kubus, semua sisi dia 12 kan? Makanya kat sini pun semua sisi dia 12 jugalah. So kalau luas, formula dia tak sama dengan isi padu. Kalau luas, formula dia panjang darab lebar. So panjang darab lebar, panjang dia 12, lebar dia 12. 12 darab 12 dapat 144. Okey, 144 meter kuasa 2. Okey, 144 ni adalah luas untuk satu permukaan saja. Sekarang ni bila dia buka kotak kubus tu, contoh tu tangki, saya bayangkan kotak lah. Okay, bila dia buka, dia akan dapat 6 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permukaan. So, kita ambil luas ni, darablah dengan 6. 144 darab dengan 6. Kita dapat 864 meter persegi. So, jawapan dia adalah C.